Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton podcast Jiwa Siswa. Saya Arif Daniel dan bersama saya pada malam ni Dan saya Bro Zaf. Dan jadi untuk penonton, sekarang ni kita bersiaran di lobi Dewan Agung Tunku Chancellor YTM Shah Alam bersempena dengan makmal dan dialog kemenjadian mahasiswa KPT. Baiklah, so pada episod kali ni kita akan membualkan tentang satu lonjakan yang agak penting lah dalam rancangan RPTM, iaitu lonjakan ke-9, iaitu kemampanan dan kesihatan bumi. Ya, betul. Dan topik ini sebenarnya sangat dekat lah dengan realiti kita sebab dia melibatkan perubahan iklim, pencemaran dan juga kelestarian alam yang akan memberi kesan lah kepada kita sedikit sebanyak. Okay, so untuk bualkan topik ni kan, kita ada menjemput seorang panel yang hebat sekali, iaitu saudara Muhammad Adib Hazim daripada Majlis Perundingan Perwakilan Pelajar Malaysia MPPK, dan juga beliau merupakan YDP bagi UiTM Shah Alam. Betul. Dan juga merupakan UiTM se-Malaysia lah. Okay, hebat orangnya ni. So Orang besar. Sebelum kita mula, apa kata kita define dulu apa itu kemampanan dan juga kesihatan bumi. Okay, saudara Zafran, apa itu kemampanan? Kemampanan tu yang saya faham, bila kita buat sesuatu tu kena buat dengan elok lah. Yang tu yang saya faham lah. Kemampanan, buat elok. Betul. Buat yang elok, contohnya buat satu tu make sure tak ada kesan yang buruk terhadap bumi. Kemampanan dalam konteks kita, dalam podcast kita, merujuk kepada sustainability, merujuk kepada macam alam sekitar jugalah. Okay, so Malaysia sebenarnya dia antara negara-negara biodiversity dunia, dan pada masa yang sama kita mempunyai cabaran yang besar apabila berada dalam had kemampanan bumi yang telah melepasi tahap selamat. Okay, sebab itu RPTM menekankan supaya sektor pendidikan tinggi memainkan peranan penting dengan mengarus perdanakan kemampanan dalam kurikulum penyelidikan dan budaya kampus. Okay, so maybe kita boleh tanya kita punya panel jugalah tentang kemampanan. So apakah pendapat saudara Adib tentang kemampanan as mahasiswa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Majlis Debat Universiti Malaysia MADUM di bawah podcast Jiwa Siswa yang ditaja oleh Yayasan Perkasa Siswa, kerana sudi memberikan platform kepada saya selaku yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM, yang mana saya diberikan tanggungjawab untuk mungkin memberikan pandangan ataupun idea ataupun pemahaman kepada penonton-penonton semua berkenaan dengan lonjakan ke-9 dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia, iaitu berkenaan dengan kemampanan dan kesihatan bumi. Jadi kasih sekali lagi saya ucapkan kepada dua orang moderator yang bertanyakan soalan kepada saya lah. Jadi secara mudahnya, secara ringkasnya, kemampanan ni bagi saya merujuk kepada sustainability lah. Kalau kita melihat kepada ASEAN sendiri, berkenaan dengan perhimpunan ASEAN baru-baru ni yang dipengerusikan oleh Malaysia, dia fokus kepada kemampanan dan keterangkuman, sustainability, betul. Jadi secara mudah untuk memberikan kefahaman berkenaan dengan kemampanan ni, saya suka merujuk kepada bagaimana pelaksanaan itu dilakukan di peringkat dasar sendirilah. Jadi kemampanan, kalau saya boleh lihat atau merujuk kepada surah Ar-Rum, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat min aydin nas, yang mana ayat ini berkenaan dengan kerosakan ataupun bala bencana yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri. Yang mana kerosakan di bumi, kerosakan di langit, kerosakan di air, itu semua dibuat ataupun berpunca daripada tangan manusia sendiri. Jadi kalau kita melihat kepada kemampanan secara asasnya ataupun secara mudahnya, ia berkenaan dengan bagaimana kita ingin memelihara alam sekitar, yang mana kalau kita lihat dalam konteks polisi yang ditetapkan oleh negara kita, terbahagi kepada 17 lah
Yang mana tahun lepas kita ada 16 di SDG, tahun ni kita ada penambahan satu lagi. Jadi kemampanan ni secara mudahnya bagaimana kita memelihara alam sekitar. Pada masa yang sama, pembangunan teknologi, pembangunan ke arah negara moden itu masih lagi berjalan. Saya harap menjawab persoalan. Okay. Silakan. So memang kita as a student lah, kita selalu diberi pendedahan ataupun always kita dapat exposure kan, SDG ni penting. Kita kena sustainability. Betul. Sikit-sikit kita sustainability. Assignment kena ada unsur sustainability. Kena ada SDG. So tapi pernah tak terfikir apa yang penting sangat sustainability ni, SDG ni? Boleh Adib ulaskan sikit? Betul. Kalau kita nak tengok kepada kepentingan, kalau sustainability ni tak penting, saya rasa para pemikir ataupun academician memang takkan letakkan dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia sebagai lonjakan ke-9. Betul. Jadi kalau kita melihat kepada kemampanan, yang mana kemampanan dalam lonjakan ke-9 ni dia diselarikan dengan kesihatan ataupun kelestarian bumi. Maknanya kata bukan sekadar mampan dari sudut kita ingin melahirkan graduan yang seimbang ataupun melahirkan graduan yang cakna tentang alam sekitar, tetapi kecaknaan yang ada pada graduan itu sendiri mampu memberikan impak yang baik dalam melestarikan ataupun memelihara kesihatan bumi. Macam seperti yang saudara sebut di awal pembukaan podcast, yang mana Malaysia antara salah satu negara mega biodiversity. Yang mana kalau kita tengok, kita di tangga ke-12 dalam negara mega biodiversity, ada dinyatakan dalam RPTM itu sendiri. Jadi kalau kita merujuk kepada kepentingan kemampanan sehingga diletakkan di dalam lonjakan yang ke-9 untuk rancangan pendidikan tinggi Malaysia, saya rasa untuk melahirkan bukan sekadar graduan yang seimbang, tetapi graduan yang cakna, dan kecaknaannya itu tadi mampu diterjemahkan dengan pelaksanaan di medan pekerjaan nanti. Maknanya kata kalau kita lihat contoh final year project sekarang, FYP, dah makin ke arah yang mana apa-apa projek yang ingin dilaksanakan perlu melihat dari sudut sustainability itu sendiri, kemampanan kepada alam sekitar. Begitu juga kalau kita lihat kepada politeknik dan college community, yang mana dah ada integrasi bersama dengan industri-industri terdekat. Begitu juga dengan lab yang dijalankan oleh Fakulti Sains Gunaan, Fakulti Kejuruteraan lah, tak kisahlah engineering, mechanical ke apa ke. Ada lab yang sekarang dah disusun supaya menjaga kelestarian alam sekitar itu sendiri. Jadi kalau kita nak kata penting ke tak penting, semestinya penting. Kalau tidak difikirkan dan tidak diletakkan di dalam lonjakan ke-9 RPTM. Betul sekali. Betul lah tu. Saya pun sebagai student engineering memang dalam kurikulum student engineering? Saya electrical engineering. So dalam kurikulum kami memang akan ada betul. benda tu memang akan ada dimension lah. Assignment semua kena guna benda tu. Tapi have we ever wondered about kesan dia kalau kita tak fokus kita punya usaha kita terhadap kemampanan itu sendiri? Okay. Kita memberikan penekanan, kita memberikan fokus kepada pemeliharaan alam sekitar kita. Tapi dalam kita memberikan penumpuan sekalipun, Malaysia jatuh ke tangga yang ke-12 dalam negara yang ada mega biodiversity. Itu yang kita dah letakkan fokus dan kecanaan dan penumpuan. Kalaulah kita hindarkan langsung daripada rancangan pendidikan tinggi Malaysia yang fokus kepada kemampanan dan kelestarian atau kesihatan bumi, saya rasa menjadi satu masalah lah untuk kita memelihara ekosistem kita. Dan kalau kita lihat pembangunan semakin pesat, graduan makin lama makin ramai, demand dalam alam pekerjaan makin ramai. Tetapi bagaimana, macam saya katakan tadi, dalam usaha rancangan pendidikan tinggi Malaysia untuk cetus, tingkat dan sebagainya, untuk melahirkan graduan yang berpendidikan, graduan yang cakna, tetapi berjaya lahirkan, tetapi ke mana mereka pergi? Adakah mereka berbakti semula kepada alam sekitar macam yang dinyatakan di dalam RPTM? Jadi macam saya katakan tadi, kalau kita tak jaga, memang akan mendatangkan keburukan yang sangat teruk kepada negara kita lah, kepada ekosistem negara kita secara keseluruhannya. Global warming semua kan. Betul. Baru-baru ni saya sertai kembara di Pulau Banding bersama dengan Pulau Banding Foundation di Greek. Masih ada lagi contohnya pelajar-pelajar semester akhir daripada Universiti Malaysia Kelantan adakan internship ataupun LI, latihan industri mereka di sana, yang mana sampai 2 minggu tak balik, duduk atas houseboat. Bermesra dengan orang asli kampung Kelewang di sana. Yang memang orang asli tu memang tak pandai cakap bahasa Melayu. So memang totally cakap bahasa orang asli. So masih lagi ada usaha untuk memupuk kelestarian alam, tetapi tak menyeluruh. Bila tak menyeluruh,
kesannya tak, impaknya tak tinggi lah. Impaknya tak meluas kepada seluruh mahasiswa atau kepada ekosistem di negara kita. Jadi masa saya katakan tadi, saya suka petik. Kalau tak petik orang tak fikir. Disebabkan ada kepentingan, maka perlu difikirkan bagaimana kita ingin memberikan impak ataupun kesan yang baik ataupun yang menyeluruh kepada ekosistem kita, walaupun dari bidang pendidikan ataupun penyelidikan. Okey, maaf saudara, saya nak bertanya. Tadi saudara Adib ada mengatakan bahawa usaha untuk menjaga alam sekitar ini tak menyuruh. Maksudnya dari segi aspek mana yang kita masih kurang? Okey, terima kasih. Idea berada di situ, inisiatif sudah berada di situ. Di peringkat pembuat dasar pun telah membuat dasar polisi yang saya rasa perlu diterjemahkan di peringkat akar umbi. Saya berikan contoh di Universiti Teknologi Mara sendiri. Di UiTM, di bawah Jabatan Pembangunan, kita ada UiTM Green Center. Polisi yang mencecah sehingga 108 muka surat, kalau kalian boleh baca dia punya flipbook tu. Tetapi pelaksanaannya di peringkat akar umbi, di peringkat mahasiswa, kita lihat masih lagi kurang. Sekarang saya melihat ada tong sampah kita semula, tapi tak pernah pula penuh. Maksudnya usaha Betul, mahasiswa usaha itu ada, tetapi kecanaan di peringkat mahasiswa itu masih kurang. Kesedaran diorang. Betul. Lah. Adakah mereka tak berminat untuk membaca polisi-polisi yang ada? Jadi itulah tugas Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, tugas kepimpinan-kepimpinan, Majlis Perwakilan Pelajar, Kesatuan Mahasiswa, untuk kita betul-betul memberikan kefahaman berkenaan dengan betapa pentingnya kelestarian dan juga kesihatan bumi ini tadi. Kita dah tengok kes Jerebu yang baru-baru ni, sampai yang awal tahun 2022, kes banjir di Selangor yang terpaksa tutup Unicel dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita tak betul-betul memelihara kelestarian alam, dia akan menjejaskan ekosistem bumi itu yang pertama. Yang keduanya akan menjejaskan jugalah kita punya kegiatan harian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja mungkin. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau manusia tidak melihat ke arah itu, kalau mahasiswa sebagai penuntut ilmu, thalabul ilmi, yang bertanggungjawab untuk memberikan pemahaman kepada semua orang lain, kalau kita ada satu ilmu tu, wajib bagi kita untuk faham orang lain. Kalau mereka pun tak ambil cakna berkenaan dengan itu, jadi bagaimana kita ingin melahirkan graduan yang seimbang? Rancanglah 20 tahun RPTM ke, 30 tahun RPTM ke, but if you only able to planning, untuk merancang tapi tidak berjaya untuk execute, maka tidak ada intipati ataupun tidak ada impak yang baik untuk kita lihat negara Malaysia ini membangun pada masa akan datang. Saya sangat setuju lah about the kesedaran dalam kalangan mahasiswa, dalam kalangan generasi kita ni pasal kemampanan alam sekitar ni Sangat masih rendah. kurang. Masih kurang, betul. Kerajaan dah buat polisi-polisi yang patut. Maybe dah ada dah implementation. Tapi dari segi rakyatnya masih kurang benda tu. Okay. And soalan seterusnya, Tufran? Sebab yang macam dia cakap tadi, mungkin kalau kita tengok mahasiswa ni dia tak nampak, dia tak nampak lagi kepentingan tu. Jadi boleh Betul. tak saudara Adib bagi tahu macam mana bila kita jaga alam sekitar ni dapat meningkatkan sektor industri dan juga peluang pekerjaan? Sektor industri dan juga peluang pekerjaan. Jadi begini, saya pelajar pengurusan industri halal. So saya berikan satu analogi yang mudah. Ada dua company. Company yang pertama menjual makanan, company yang kedua pun menjual makanan. Tapi company yang pertama tu ada sijil halal. So of course company yang ada sijil halal akan lagi banyak demand, akan lagi banyak permintaan daripada pelajar-pelajar ataupun daripada customer-customer yang beragama Islam. Kerana mereka perlu patuh, perlu obey kepada syariat Islam itu sendiri. Company yang kedua ni tadi, yang tak ada sijil halal ni tadi, mungkin boleh cater ataupun boleh fulfill demand daripada customer yang non-Muslim saja. So begitu juga demand daripada peringkat industri, daripada syarikat yang mereka ini dalam polisi syarikat mereka itu menyediakan ataupun mengkhususkan ataupun memberikan penumpuan kepada SDG ataupun ESG, yang mana fokus kepada sustainability, kepada peringkat environment. Jadi bila company-company itu orang kata memberikan penumpuan khusus kepada sustainability, kemampanan, kelestarian, kesihatan bumi, maka saya rasa demand untuk dapatkan projek-projek daripada peringkat kerajaan, demand untuk dapatkan sumber-sumber kewangan daripada projek kerajaan yang saya rasa bertepatan dengan apa yang agenda kerajaan ingin bawa, saya rasa lebih membuka ruang pekerjaan kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang bergraduan. Kerana tidak semestinya orang kata memang susah untuk kita membuat perkara yang betul. Tetapi perlu ada usaha untuk ke arah itu. Jadi saya rasa sekiranya daripada peringkat mahasiswa,
memahami berkenaan dengan kelestarian, berkenaan kemampanan alam sekitar itu sendiri, saya rasa it will create demand kepada peringkat industri untuk cari pekerja-pekerja dalam kalangan graduan yang memahami, supaya graduan itu tadi yang mana telah faham berkenaan dengan kemampanan dan kelestarian bumi mampu implement polisi ataupun dasar sesebuah industri, yang mana dasar sesebuah industri itu sendiri ada khusus berkenaan dengan kemampanan juga kelestarian bumi. So both side akan align dan dua-dua side akan dapat faedah dan manfaat. Full stop. Bagus jawapannya. Ha. Ni sangat lama jawab soalan. Sebab kalau saya pun, kalau sebagai mahasiswa pun, kalau kita bila kata nak jaga alam sekitar ni, kita selalu pentingkan kecantikan je. Betul. Contohnya macam kawasan peranginan atau pelancongan. Betul. So benda tu yang kita jaga ya. kan. Kalau yang tak nampak tu biar. Kita tak pernah fikir pun contohnya asap kenderaan yang keluar daripada motosikal yang kita guna hari-hari ulang-alik kelas. Kita cuma fikir sampah sarap yang dekat tepi pantai. Betul tak? Jadi saya rasa mahasiswa kena lihat lebih jauh, lihat lebih dalam, lebih berfikiran kritis supaya menyelesaikan masalah itu di sudut dasar. Bukan melihat kepada keindahan semata-mata, kecantikan semata-mata, yang mana mereka lupa yang mana masalah itu berlaku di sekitar mereka sahaja dan mereka tak mampu selesaikan. Macam orang tua kata, kuman dekat seberang nampak, gajah di bawah mata tak nampak. Jadi perumpamaan itu saya rasa perlu diberikan pemahaman, diberikan penekanan kepada mahasiswa supaya mereka sedar tak perlu selesaikan masalah yang jauh. Tak perlu pergi pantai yang dekat negeri seberang untuk selesaikan masalah kemampanan. You memberikan atau belajar, cari kefahaman sendiri dan selesaikan masalah-masalah berkenaan dengan kelestarian bumi di sekitar you, di dalam kampus you sendiri. Itu sajalah daripada saya. Menarik. So the key takeaway is mahasiswa ni, instead of kita tengok jauh-jauh tu, benda yang kita boleh buat untuk support kemampanan alam sekitar ni pun kita tak buat lagi kan. Betul. So, kita kena fokus benda tu. Ya, kesedaran kita tu. Betul. So benda ni relate dengan soalan seterusnya. So apa peranan universiti untuk memupukkan kesedaran tentang kemampanan alam sekitar ni dalam kalangan mahasiswa? And maybe boleh relate dengan RPTM yang nombor 9 ni lah. Okey, terima kasih. Mungkin soalan yang terakhir kan. Yeah. Jadi sebenarnya di peringkat universiti, macam saya katakan tadi, di peringkat pembuat dasar banyak idea, banyak penetapan yang telah dibuat. Tetapi masalahnya adalah di peringkat akar umbi ini tadi, pelaksanaan operasional itu sendiri. Jadi saya berikan contoh di UiTM, kami kurangkan bas. Kurang apa? Kurangkan purata bas di setiap laluan-laluan yang berkepentingan. Yang mana kami nak pupuk supaya mereka-mereka yang membawa kenderaan sendiri couple sesama kawan-kawan. Dan penepati masa juga salah satu perkara yang penting. Bila kita kurangkan jumlah bas kitaran, maka student akan lebih cepatkan masa mereka lah supaya mereka dapat naik bas yang paling awal. Kesesakan pun tak berlaku. Betul. Dan saya rasa di peringkat universiti, di setiap kampus, di setiap IPTA saya rasa dah ada polisi masing-masing. Kita ada green center, kita ada green campus. Dan baru-baru ni di UiTM sendiri kita baru bekerjasama dengan pusat Jabatan Haiwan Pelajar bersama dengan Pusat Sukan, yang mana kita tubuhkan track purple. Yang mana kemampanan ataupun kelestarian bumi ni tak terhad kepada kita nak kurangkan kepada penggunaan kenderaan-kenderaan, tetapi kita menggalakkan juga sporting campus yang mana mahasiswa-mahasiswa ataupun warga universiti itu sendiri banyak berjalan nak ke mana-mana. So bila banyak berjalan, kurangnya penggunaan motosikal yang berasap, jadi kuranglah pencemaran udara. Jadi sebenarnya di peringkat universiti ada banyak inisiatif, ada banyak dasar. Mungkin after this cara nak lihat semula adalah, ataupun cara nak tambah baik adalah mungkin libatkan mahasiswa. Contohnya student government, student tak kisahlah apa-apa kan, perwakilan-perwakilan yang berada di dalam perbincangan berkenaan dengan polisi ataupun dasar yang merujuk kepada kelestarian ataupun green campus itu sendirilah. Penglibatan kena ada, baru kita boleh execute di peringkat akar umbi. Jadi yang kita faham tu usaha dah banyak, cuma kesedaran dan juga tindakan mahasiswa tu sendiri. Kita tak boleh deny usaha daripada pihak kerajaan sebagai pembuat dasar, universiti sebagai pelihat ataupun yang memperlihatkan usaha-usaha mereka untuk menetapkan polisi di peringkat universiti. Tapi macam mana student nak execute? Itu yang menjadi persoalan kepada kita semua. Dan mungkin boleh ditanyakan oleh penonton-penonton sekalian lah, bagaimana kita nak usaha melaksanakan dasar di peringkat akar umbi itu sendiri. Okay. Terlebih cakap ke? Okey je. Sedang elok ya. Okay, Alhamdulillah. Okay. Sebab
dia bila dengar cakap tu nampaklah timbul kesedaran. Okay. Jadi terima kasih kepada saudara Adi kerana Sama-sama. atas kongsian yang sangat bermakna untuk hari ini. Okay, so kita terpaksa wrap up kita punya podcast sebab masa pun telah mencemburui kita. Okey, faham, tak apa. So Lonjakan 9 ni dia menegaskan bahawa universiti memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi juga menjaga kelestarian bumi. Kelestarian bumi. Itulah apa yang kita boleh simpulkanlah from the podcast ni. Okay. Dengan itu kami menutup podcast pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang menonton podcast Jiwa Siswa, Jiwa Merdeka. Bye. Rancangan kita ini berteras kepada dua prinsip kerangka besar kita. Berakar ke bumi supaya jangan lupa bahawa kita ini anak Malaysia dengan nilai dan budaya dan akhlak dan kemanusiaan, kekuatan asasnya dan kerencaman kaum dan budaya. Tidak ada makna kita luncurkan dengan hebat begitu ramai, bagi sambutan begitu baik. Dan saya dengar tadi taklimat demi taklimat luar biasa. Ini memang kelas pertama peringkat antarabangsa. Tapi ingat cabarannya itu pada pelaksanaannya.